dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Apa khabar kepada pendengar semua? Harap dalam keadaan baik dan dipermudahkan segala urusannya. Okey, baiklah, seperti biasa kita akan teruskan dengan cerita seterusnya dari tajuk utama, iaitu Raja Bunian Sumpah Panglima Terakhir. Dan episod kedua yang akan diceritakan dalam video ni, yang bertajuk Bayang di Antara Dua Dunia. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya. Dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Dan boleh sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain yang meminati kisah seram, cerita seram mistik dengan gaya penceritaan ala novel. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita-cerita yang lain. Dan jangan lupa untuk ikuti sambungan episod seterusnya yang akan datang. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Episod 2. Bayang di Antara Dua Dunia. Malam itu, selepas asar, langit seakan berat dengan mendung yang tidak turun-turun. Arman duduk termenung di hadapan sebuah rumah usang yang dijumpainya di hujung belantara. Rumah itu bukan rumah biasa. Atapnya diselaputi lumut, tiang serinya bersulam ukiran pelik seperti lambang-lambang kuno, dan setiap tingkapnya bertutup kain hitam berdebu. Dia tak pasti bagaimana dia sampai ke situ. Yang pasti, langkahnya selepas menyeberangi tanah tak bertuan tempoh hari bukan sekadar membawa jasadnya, tetapi jiwanya juga terasa diheret ke satu dimensi yang tidak sepenuhnya nyata. Arman, suara itu perlahan, tenggelam timbul seperti bisikan dari dalam air. Arman menoleh ke kiri, ke kanan, namun tiada sesiapa. Dia bangun, cuba meninjau ke dalam rumah. Langkahnya perlahan, tapi jantungnya bagai dipalu kuat. Setiap kali kakinya memijak lantai kayu rumah itu, bunyi kerak yang halus seolah-olah membalas degup jantungnya. Dalam rumah itu, sejuknya bukan seperti malam biasa. Ianya dingin yang menyusup ke tulang belakang. Bau asap kemenyan dan tanah basah bersatu dalam udara yang pekat. Di satu sudut, ada cermin besar yang retaknya menjalar seperti akar tua. Dan di situ, dia terlihat sesuatu. Bayang. Bukan bayangnya sendiri, tapi bayang seorang lelaki berjubah gelap, berdiri tegak, dengan mata yang memancarkan cahaya samar kehijauan. Bila Arman berpaling, tiada sesiapa di belakang. Tapi dalam cermin, lelaki itu masih berdiri. Engkau pewarisnya. Suara itu kedengaran. Kali ini bergema dalam kepala Arman. Suara itu bukan hanya dari luar. Ia bergema dari dalam dirinya sendiri. Siapa engkau? Soal Arman, suaranya serak. Bayang itu mula bergerak. Tapi cermin itu kekal retak. Seolah-olah dunia di sebalik cermin itu adalah satu dimensi lain. Aku, penjaga sempadan. Dunia ini dan dunia mereka. Kau telah melangkah ke tanah larangan, Arman. Sumpah itu masih hidup dalam darahmu. Arman memejam mata. Dia teringat mimpi-mimpi aneh yang sering menghantuinya sejak kecil. Bayangan perang, jeritan dari hutan, dan wajah seorang lelaki tua yang sering menyebut namanya dalam bahasa yang tidak pernah dia fahami. Aku tak faham, jawabnya perlahan. Cukuplah kau tahu. Malam ini, mereka datang menuntut antara dunia manusia dan bunian. Malam ini tabirnya paling nipis. Bayang akan lintas ke tubuh, dan tubuh akan kosong, sedia diisi. Tiba-tiba cermin itu berkecai. Serpihannya terbang tanpa arah, namun tiada satu pun menyentuh Arman. Dari serpihan yang melayang itu muncul kabus. Bukan kabus biasa, tapi kabus hitam berurat merah. Ia menggulung ruang bilik itu dan perlahan-lahan
Satu demi satu, bayang manusia mula muncul di sekeliling Arman. Tapi kesemua mereka tiada mata. Hanya rongga kosong yang mengalirkan air hitam pekat. Mereka bergerak perlahan mengelilingi Arman. Salah seorang mengangkat tangan dan dari lengannya tergantung gelang gangsa berukir nama Panglima Derhaka. "Engkau akan menjadi kita," katanya. Suara itu bukan keluar dari mulut, tapi dari dadanya. Berdengung seperti bisikan ratusan roh. Arman menggenggam loket kecil yang tergantung di lehernya. Loket yang diwariskan oleh ibunya, yang katanya milik ayahnya dahulu, seorang lelaki yang hilang dalam hutan ketika Arman masih bayi. Tiba-tiba loket itu terbuka sendiri. Cahaya putih membakar udara sekitar, dan suara bergema keluar darinya. "Selagi darah Panglima terakhir mengalir, waris sebenar tidak akan tunduk." Bayang-bayang tadi menjerit. Suara mereka sumbang dan penuh penderitaan. Salah satu daripada mereka terbang ke arah Arman, cuba menyatu dengannya, tapi cahaya dari loket itu memantulkan makhluk itu hingga terhempas ke dinding. "Arman," suara lembut kini muncul di belakangnya. Dia berpaling. Seorang gadis berdiri dalam kabus, berpakaian seperti dari zaman silam. Wajahnya tidak asing. Pernah muncul dalam mimpi. Mata gadis itu bersinar kehijauan seperti bayang dalam cermin tadi. "Nama aku Melur. Aku dari kaum yang tersembunyi. Engkau telah membuka jalan antara dua dunia, dan sumpah itu kini aktif. Kau dalam bahaya, Arman, tapi aku akan bantu engkau." Sebelum sempat Arman bertanya, bumi bergegar kecil. Kabus berubah menjadi pusaran. Melur menggenggam tangan Arman dan membawa dia ke satu lubang bulat di lantai yang bersimbah cahaya merah pekat. "Dalam dunia kami, masa tidak berjalan seperti dunia manusia. Bila kau masuk, tiada jaminan kau boleh kembali. Tapi jika engkau ingin tahu siapa dirimu, siapa ayahmu, dan mengapa makhluk-makhluk ini mengejarmu, kau mesti langkahi sempadan ini." Arman menatap mata Melur. Nafasnya berat, tapi dalam jiwanya ada satu suara lain. Suara seorang lelaki, tua dan garau. "Arman, cucuku, jangan biarkan sumpah itu dimiliki makhluk gelap. Kitalah pengikat, bukan penakluk. Masuklah dan bersiaplah untuk berperang." Tanpa berkata apa-apa lagi, Arman melangkah ke dalam cahaya merah itu. Dunia di sekelilingnya berputar, dan segala-galanya menjadi gelap. Bersambung ke episod 3. Istana yang hilang dari waktu. Satu dunia baru bakal terbuka, dan rahsia darah Panglima bakal terungkai.